Berat dia 150 gram. Ada dalam berapa keping dah, tak tahu. Tapi around 150 gram lah. Korang boleh tengok mangga tu dia dah kerat, dia dah potong. Agak tebal lah ni mangga dia. So dia kata texture dia macam kertas, kita boleh koyak. Tengok, bolehlah koyak lah tengok. Dia ni mangga ni adalah mangga yang dah telah dikeringkan. So tanpa nak masa lagi dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni masam, sedap, manis. Best lah. Kalau kau makan tu rasa macam kenyal itu, dia sedap. Berbaloi kalau korang beli. Aku beli 2 paket dulu. 2 paket harganya RM25. Satu paket dalam RM14 something lah. So memang tebal isi dia. Tengok.